Ulaika baru. Ala pula. Dia kata ala hudan. Orang ini kalau ada 5 sifat tadi, tadi ada alam ghaib, betul tak? Ada solat, kemudian ada infak, kemudian ada kitab, ada hari akhirat. Maka orang ini Tuhan kata akan ala hudan, berada di atas petunjuk. Ala tu bermaksud begini. Bermaksud terpandu. Dan dia guna kalimah ala untuk nak beritahu makna al-isti'la. Maknanya menonjol. Jadi orang yang bertakwa ni, dia menonjol. Dia dengan sendiri akan jadi tinggi kedudukan dia. Dan dia akan lebih daripada tahap biasa. Sehingga Tuhan kata, dia duduk atas, hidayah duduk bawah dia. Bahasa tu bahasa majas. Jadi maksud apa? Dia boleh menunggangi, dia boleh menggunakan, dia boleh berada di atas petunjuk. Maknanya petunjuk bawa dia. Ni bahasa ala ni kias kepada binatang. Bahasa tunggang. Maksudnya ala tu ada unsur isti'arah, unsur peminjaman bahasa. Pinjam bahasa binatang tapi tak sebut binatang. Faham tu? Sebab ala ni dia bahasa dia tinggi pada bumi. Tu mana ala. Tinggi pada bumi tapi tak ada lah tinggi pada pokok. Kalau tinggi pada pokok itu jin. Boleh terbang tu. Jadi bila tinggi pada bumi bermaksud apa? Kenderaan. Kenderaan orang zaman dulu ialah binatang. Jadi Allah di situ nak cerita hidayah itu kenderaan. Maka dia tidak penat. Nak cerita bila kita berjalan di muka bumi, duduk atas ada kenderaan ni, penat ke tak? Orang berjalan kaki. Betul tak orang berjalan kaki? Sampai tak orang berjalan kaki? Benar. Dia betul, dia benar. Tapi penat. Orang naik kenderaan tak penat. Jadi nak cerita hudan ini dia boleh menjadikan orang yang duduk di atas petunjuk itu berada dalam keadaan ringan. Tu nak ayat beri. Sebab tu dia guna makna Allah. Nak tengok orang tu ada hidayah ke tidak, nak tengok orang tu orang betul ke tidak, tengok pada Allah lah. Tengok pada Allah. Sebab tu kalau hidup tanpa hidayah, kerja penat. Betul tak? Tetapi hidupnya susah, payah, semua benda buat tak menjadi dan bebannya banyak. Maka sebab itu kalau kita tengok tok-tok guru, betul? Tak kaya. Tapi semua benda dia dapat free. Kereta, dia nak pergi mana? Tok guru nak pergi mana? Nak pergi Malay ni hari ni. Betul tak? Bawa Espanya nak pergi Malay. Orang pun tak apa, kita pergi atas. Siap atas dengan Velfire. Dia tak ada Velfire pun. Orang je bawa dia. Mari sini, orang sambut, bagi makan free, hotel free, sudah ngajar, bagi duit lagi. Hormat lagi. Balik, ngajar pula. Hidup dia free belaka. Betul tak? Hidup dia free. Dia tak kena buat susah-susah. Kerja dia, ajar bawa hidayah. Sebab tu kalau nak hidup senang, nak hidup mudah, bukan jadi kontraktor, bukan jadi accountant, bukan jadi engineer. Jadilah guru Al-Quran. Sebab Nabi cakap, sebaik-baik kamu siapa yang belajar Quran dan mengajar Quran. Jadilah hidayah. Sebab tu kontraktor yang buat bangunan penat. Tetapi kontraktor yang ajar ilmu buat bangunan relax.